Bila kita sebut korban, apa yang kita bayangkan? Daging korban, Hari Raya Haji? Hakikatnya, korban lebih besar dari itu. Ia tentang keikhlasan, tentang memberi walau kita sendiri rasa tak cukup. Ramai sebenarnya yang nak buat korban, tapi duit sentiasa tak cukup. Sebab apa? Sebab duit kita tak diasingkan. Duit itu tak diemaskan. Satu dinar hari ni mungkin tak nampak besar, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala besar nilainya bila diniatkan sebagai jalan ibadat. Mungkin tahun ini belum mampu, tapi tahun depan kita mula dengan simpanan emas setiap bulan. Korban tahun depan insya-Allah lebih mudah. Korban bukan tunggu mampu, tapi mula dari niat yang sungguh-sungguh. Salurkan ke tabung emas hari ini demi korban esok yang lebih bermakna. Dari 1 gram ke 1 ekor, mulakan tabung korban anda hari ini. Klik pautan di bio atau caption untuk mula dengan hanya RM100. Korban 2026 kita sama-sama capai, insya-Allah.